Selamat hari lahir yang ke-6 buat Ara Adriana, puteri kesayangan Bella Astila. Menerusi satu hantaran penuh kasih sayang, Bella meluahkan rasa syukur melihat anaknya semakin membesar. Menurut Bella, terasa seperti baru semalam dia memeluk Ara yang masih kecil, namun kini Ara sudah pun berusia 6 tahun. Bella turut menitipkan doa agar Allah sentiasa menjaga Ara, mengurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan serta melindungi setiap langkah kehidupannya. Dia juga berharap Ara membesar menjadi seorang insan yang bijak, baik hati dan sentiasa menjadi kebanggaan keluarga. Happy birthday my baby Ara. Ara adalah anugerah terhebat yang membahagiakan Mumi. I love you, tulis Bella. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Muar, Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman kini sedang mengadakan larian kesyukuran dari Putrajaya ke Muar bagi mengumpul dana untuk membantu rakyat. Walaupun larian itu masih belum berakhir, sambutan orang ramai cukup luar biasa apabila kutipan sumbangan setakat ini sudah pun mencecah RM361,848 sekaligus melepasi sasaran asal dalam tempoh 2 hari. Ramai netizen memuji usaha Sheikh Saddiq yang dilihat tidak hanya menunggu bantuan atau memperkatakan soal kekurangan peruntukan, sebaliknya memilih untuk turun padang dan mencari jalan sendiri bagi membantu masyarakat. Ada yang berpendapat, walaupun kawasan pembangkang berdepan kekangan peruntukan, Sheikh Saddiq tidak sekadar mengeluh. Sebaliknya, beliau menggerakkan inisiatif sendiri, mengumpul dana dan menyalurkannya kepada rakyat yang memerlukan. Menurut mereka, tindakan seperti inilah yang membuatkan ramai terus yakin dan percaya terhadap kepimpinan beliau. Malah ada yang menyifatkan Sheikh Saddiq sudah membuktikan bahawa beliau bukan sekadar pandai bercakap, tetapi benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan. Namun di sebalik pujian itu, ramai juga penyokong meluahkan rasa bimbang terhadap tahap kesihatan Sheikh Saddiq kerana beliau sedang menempuh larian yang sangat mencabar. Seorang netizen meninggalkan komen dengan meminta Bella Astila supaya memastikan Sheikh Saddiq berehat secukupnya selepas larian selesai nanti. Katanya, sebagai penyokong mereka sangat menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Sheikh Saddiq, namun kesihatan beliau juga amat penting kerana berlari sejauh itu bukanlah sesuatu yang mudah. Netizen itu turut mengakui dia bimbang melihat Sheikh Saddiq terlalu memaksa diri dan berharap beliau memberi lebih perhatian kepada kesihatan sendiri, selain meluangkan masa bersama Bella Astila dan anak-anak. Seorang lagi netizen berkata dia juga pernah terfikir perkara yang sama, namun tidak pernah meluahkannya. Menurutnya, jantung yang dipaksa bekerja terlalu kuat juga boleh mengundang risiko, sambil mendoakan agar segala urusan Sheikh Saddiq sentiasa dipermudahkan. Dalam masa sama, ada juga yang beranggapan larian itu mungkin merupakan nazar yang perlu ditunaikan selepas beliau dibebaskan daripada kes mahkamah. Netizen tersebut berharap selepas semua urusan selesai nanti, Sheikh Saddiq akan lebih banyak berehat dan memberi tumpuan kepada kehidupan peribadi bersama Bella Astila dan keluarga. Walau apapun pandangan yang diberikan, kebanyakan komen jelas menunjukkan rasa sayang dan keprihatinan rakyat terhadap Sheikh Saddiq. Mereka bukan sahaja menghargai usaha beliau membantu masyarakat, malah berharap beliau terus menjaga kesihatan agar dapat terus berbakti kepada rakyat pada masa hadapan.